Semua bumi ni ada, Allah takdirkan ada kaum yang duduk. Di negara China, kaum apa yang duduk? India. Di negara China, kaum apa yang duduk? China. Siapa dia tuan tanah itu? Siapa pemimpin mereka? Di India, siapa pemimpin mereka? Tanah itu untuk siapa? Okey, semua orang ada tanah dia. Tanah Melayu untuk siapa? Tanah Melayu untuk siapa? Tanah Melayu, no. Tanah Melayu untuk semua. Adilkah ini? Saya bukan kata tanah orang lain tak boleh hidup di sini, tetapi mestilah menghormati tuan tanah ini. Mesti ada identiti. Allah telah menjadikan manusia ini, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Semua orang ada, orang Melayu pakai baju Melayu. Tak salah nak pakai baju India pun. Tapi itu bila kata baju kebangsaan, baju apa? Baju Melayu. Adakah itu berarti telah menghina kaum lain? Tak. You pergi ke Europe, ada cara dia. You pergi ke Thailand, ada cara dia. You tadang tanah Melayu, ada cara dia. Tapi kalau tanah Melayu nak belajar Jawi, 3 muka surat pun kontroversi, 6 muka surat pun macam nak berperang. Adakah ini bererti menghormati tuan tanah? Saya kata keadilan untuk semua. Semua rakyat di sisi undang-undang. Equality, equal rights. Ada hak yang sama di hadapan undang-undang. Keadilan, justice is for all. Keadilan untuk semua. Tetapi sesuatu tanah mesti mempunyai identitinya. Identiti yang dominan bagi tanah Melayu, agamanya ialah Islam. Adat istiadatnya ialah adat istiadat India. Adat istiadat Melayu. Bukan perkauman, itu adalah realiti.